Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu, 25 hari bulan April 2026 Masehi, bersamaan dengan 7 Zulkaadah 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.36 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video dari report kemarin, saya terus keluar pergi ke mana? Keluar dah mari. Mari doa dah. Keluar dah. Tak ingat dah keluar dah. Macam mana tak ingat dah keluar dah. Ada keluar so. Tak keluar mana. Keluar dah. Ada keluar. Keluar kejap. Tak. Dah tak keluar ke mana? Tak ada keluar ke mana lah. Tak ada keluar mana pada tadi. Jalan apa ingat? Hujan kan? Jalan apa hujan malam tak keluar ke mana lah. Kau ingat? Hujan lepas kat malam tak keluar ke mana lepas tu. Dan malam tu. Lepas isyak dah pukul 9.30 tu baru keluar. Pasal tiba-tiba line putus kan, dia main internet. Dia main Facebook lepas tu dia naik R. Lepas tu keluar pergi Kedai Fikri. Tak ada semaya esok lah, 9.30 tu. Klik rumah tu baru main esok pula. Lepas tu Kedai Fikri keluar pergi tu main minta sambung snack seperti biasa. Lepas tu minum malam seperti biasa lah. Sampai pukul 12. Dah pukul 12 tu sampai 11.50 gitu baru ada balik ke rumah. Balik ke rumah tu relax rumah tu. Pukul 2 pagi baru tidur. Bangun pada pukul pas maisah lah tidur. Makan nasi sikit. Duduk sana makan lagi. Dah pukul tu. Dah makan lagi. Malam mari juga. Lepas tu bangun pagi malam tadi malam mari dah makan lagi juga. Lepas tu bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun terus mandi, semai subuh, makan sarapan, ada betul nasi goreng kan. Mak saya nasi goreng. Lepas tu terus dari pukul 8 baru keluar pergi Kedai Fikri. Minum pagi seperti biasa lah. Pukul 8.30 ini lewat sikit baru kita lepas hijau. Sambung pelataian sambung konkrit. Lepas tu sekali render lah tu. Render ni lapis yang kedua konkrit ya. Pasir semi sajalah. Lepas tu capung batu. Sudah konkrit tu, lepas tu barulah barulah belantai ya. Lata seminggu lah. Tak ada buat air semi lah. Pun dah separuh siap juga hari ni pun. Konkrit dah komplit. Lepas tu bahagian ni render ni lapis yang kedua tu dah separuh juga. Hari ni dapat lewat je lah tadi. Siap tadi dalam pukul 3.40. Pukul 3.40 barulah sifat-sifat tolak balik. Adik nak 35 4.35 4.44 dia baru tolak balik. Sampai rumah tu terus dah balik kopak, terus mandi semai subuh, semai zuhur berbuat. Terus sifat-sifat terus semai zuhur. Lepas semai zuhur tu main internet relax, main Facebook tu dia pun ngatuk tidur. Dia model bawa biasa. So mata tidur dulu jam bang pukul 2 minit pukul 5.58 baru bangun pula. Bangun tu duduk relax main internet dulu. Dah setengah dah 20 baru mandi. Dah mandi tu terus buat video terus semaya asar. Lepas semaya asar terus main ke sini lah. Dan cukup benar ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.